Selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Ada peribahasa berkata begini, pokok tak akan bergoyang kalau tak ada angin. Atau sekurang-kurangnya ada monyet di atas pokok. Ada monyet di atas pokok. Ini sama perkara yang berlaku di dalam politik Malaysia, tuan-tuan dan puan. Satu perkara kabar angin selalunya dimulakan. Bermula dengan kabar angin. Dinafikan dan akhirnya benar-benar berlaku kerana sama ada angin bertiup atau ada monyet di atas pokok. Siapa monyet di atas pokok? Cuba komen. Siapa monyet di atas pokok? Baru-baru ini tular dan heboh mengatakan PAS telah pun mengenempikan Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin telah pun dibuang, tidak dipedulikan, tidak lagi diperlukan dalam Perikatan Nasional. Itu kabar angin dia. Kemudian Presiden PAS pula menafikan mahu mengetepikan Muhyiddin dalam Perikatan Nasional. Presiden PAS Tan Sri Hadi Awang menafikan dakwaan kononnya. Partinya itu PAS mahu mengetepikan Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam Perikatan Nasional. Dia kata tak betul dalam mengetepikan Muhyiddin itu. Ujarnya ketika ditemui oleh pemberitaan selepas menyertai program permukiman PAS yang diadakan di Hotel Tenera Bangi di sini pada hari Ahad yang lalu. Beliau yang juga adalah ahli Parlimen Marang menegaskan sebaliknya PAS mahu meneruskan perpaduan dalam Perikatan Nasional. Perkara itu turut disentuh dalam pemukiman tahunan berkenaan namun tidak dibincangkan. Pada saya begini saja, mudah. Pada saya begini saja. Kalau memang Muhyiddin tidak ada lagi fungsi, tidak lagi diperlukan, malah menjadi punca pada perpecahan di dalam Perikatan Nasional, kenapa mau disembunyi-sembunyikan lagi keadaan itu? Kenapa mau disembunyi-sembunyikan lagi bahawa dia tidak lagi diperlukan? Lebih baik buang satu orang daripada semua Perikatan Nasional terus bergaduh, terus bermasalah, terus ada perpecahan. Inilah bila tidak dapat menguruskan satu gabungan dengan baik, jadilah begini. Kemudian saya berfikirlah, kalau gabungan pun tak boleh urus, macam mana negara Malaysia nak diurus? Kan? Perikatan Nasional memang tidak henti-henti dengan perbalahan. Tidak henti-henti dengan perpecahan. Tidak henti-henti dengan masalah. Masalah itu, masalah ini, masalah itu, masalah ini. Banyak masalah lah. Okey. Jadi, macam mana mau gulingkan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Kalau balik-balik tidak habis-habis. Tidak habis-habis perpecahan. Tidak habis-habis perselisihan di dalam Perikatan Nasional. Ini tiba-tiba ada hati mau tumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya rasa tidak ada peluang lah kot. Tidak ada peluang. Bagaimana dengan pendapat tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian? Sila tinggalkan komen. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Apa keadaan Mahathir sekarang di IJN? Kita belum tahu. Tapi yang pasti orang selalu berkata, apa keadaan Mahathir? Dan orang mau tahu macam mana dengan harta-harta Mahathir. Yang ini sahih ya, yang ini sahih. Yang ini sahih telah pun dikongsikan oleh media arus perdana, dikongsikan oleh astroawani.com ya. astroawani.com telah dikongsikan berapa kekayaan Tun Mahathir dan paling penting ada juga kekayaan Anwar Ibrahim. Wah, dua-dua pun kaya juga rupanya. Dua-dua pun jutawan. Dakwaan kekayaan Tun M. Jangan tegakkan benang yang basah. Itu kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada ketika laporan ini ditulis. Okay? So, ini, Tun Mahathir Mohamad diminta agar tidak mengelak daripada kekayaan, daripada menyatakan kekayaan sebenar.
kenyataan sebenar berhubung aset yang dimiliki oleh beliau dan keluarganya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa umum sememangnya mengetahui kekayaan yang dimiliki oleh bekas Perdana Menteri itu. Dia kata, Tun M minta kemukakan bukti. Dah ada. Kalau anak ada pesawat, kapal dan ada syarikat berbilion-bilion, nak bukti apa lagi? Kata Anwar Ibrahim. Okey, jadi mari kita lihat semua orang itu. Ini seperti menegakkan benang yang basah. Dakwa Perdana Menteri. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas gesaan bekas Dr. Mahathir agar Anwar mengumpulkan bukti yang didakwa berpuluh-puluh kotak. Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH sebelum ini menggesa dan mencabar Dr. Mahathir, mendedahkan segala aset dimiliki beliau serta keluarganya. Bagaimanapun, bekas ahli Parlimen Langkawi itu memulangkan paku buah keras apabila mencabar Anwar untuk mendedahkan kekayaan dimilikinya ketika menjadi timbalan Perdana Menteri. Menjawab gesaan tersebut, Anwar berkata beliau tidak mempunyai sebarang masalah untuk berbuat. Jadi apa pendapat anda tentang shot sebentar tadi? Bagi anda yang sedang berikhtiar untuk segala jenis penyakit, terutamanya 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, kolesterol, darah tinggi, saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, apa saja penyakit yang anda sedang hadapi sekarang, saya ingin perkenalkan For Life Transfer Factor. Produk ini produk saintis, boleh meningkatkan imun badan sehingga 437% kekuatan imun badan. Ia dijamin oleh saintis di seluruh dunia boleh menyembuhkan segala jenis penyakit dengan peningkatan imun badan di badan anda. Bukan transfer factor yang menyembuhkan, tapi badan anda sendiri yang menyembuhkan badan anda. Ia telah diterima oleh KKM, juga ada halal, ya, semuanya sudah dibuktikan. Jangan risau, jangan ragu-ragu. Ia juga disebut sebagai produk saintis kerana telah dikaji oleh saintis selama lebih 60 tahun. Ini kertas kajian dia, tebalnya di seluruh dunia telah dikaji. Kemudian saintis juga telah mengeluarkan laporan bahawa ia adalah miracle molekul ajaib yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437%. Ini diperakui oleh saintis. Bukan hanya hospital tetapi juga saintis perakui. Bagaimana dengan penerimaan hospital dan doktor-doktor? Ia telah masuk di dalam buku rujukan para doktor, Physician Desk Reference. Dia meningkatkan imun badan paling kuat di dunia setakat ini. Sekarang banyak serangan yang melawan imun badan. Sekarang imun badan kita perlu bangkit semula dengan transfer factor. Antara produk-produk yang ada juga ada seperti glucose untuk kencing manis. Ada juga produk seperti glutamin, dan ini adalah 3 set lengkap untuk kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Bagi anda yang sedang berikhtiar, telefon saya, WhatsApp saya segera. Sekarang ada promosi tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa, kita jumpa lagi. Bye-bye. Demikian. Saya di antara orang yang telah mengisytiharkan harta dan dia Mahathir yang tidak, kata Datuk Seri Anwar. Baru-baru ini saya isytihar sebanyak 11 juta. Dan itu harga rumah di Segambut. Itu bukan lagi rahsia dan diketahui umum, kata Anwar. Pada Mac 2019, sewaktu era pentadbiran Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri ke-7, kedua-dua pemimpin ini telah pun membuat pengisytiharan harta masing-masing kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, seperti mana yang dikehendaki oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini Datuk Seri Anwar Ibrahim mengisytiharkan nilai keseluruhan aset miliknya 10.74